Dulu, setiap pagi aku bangun dengan hati kosong. Scroll phone berjam-jam, abaikan solat, hidup macam tak ada tujuan. Sampai satu malam aku tersedar. Tahun baru hijrah ni bukan sekadar tukar kalender. Ini peluang aku untuk hijrah dalaman. Langkah pertama, muhasabah diri. Aku tulis semua tabiat buruk kat kertas. Tengok sendiri apa yang perlu diubah. Aku mula dengan perkara kecil. Tinggalkan scroll phone waktu subuh. Bangun untuk solat walaupun susah gila pada mulanya. Minggu pertama memang mencabar. Tapi aku set target realistik. Bukan nak jadi sempurna terus, tapi konsisten sikit demi sikit. Aku ganti masa scroll ni dengan baca Al-Quran 5 minit sehari. Dengar tazkirah pendek waktu breakfast. Perubahan kecil, impak besar. Lepas sebulan aku nampak perubahan. Hati lebih tenang, solat lebih khusyuk, hubungan dengan keluarga pun membaik. Tips aku untuk korang, tulis satu tabiat buruk yang nak tinggal. Ganti dengan satu amalan baik. Mulakan hari ini, cari kawan yang support perubahan kau. Join community positif. Jangan berubah sorang-sorang, lebih mudah bila ada support system.